Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kerana kita sudah sampai di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Hari ini, Ana Muhammad Umar bin Ahmad Izani, kelas 4 Usman, Sekolah Islam Al-Irsyad, Batu 3. Ana akan menyampaikan satu tazkirah yang bertajuk Nuzul Quran. Rakan-rakan tahukah, setiap 17 Ramadan, seluruh umat Islam, bukan sahaja di Malaysia, di China, India, Arab, Amerika dan lain-lain. Tahukah rakan-rakan, setiap 17 Ramadan, seluruh umat Islam, bukan sahaja di Malaysia, iaitu di China, India, Palestin, Arab dan seluruh umat Islam di dunia. Ingatlah peristiwa Al-Quran diturunkan kepada Al-Quran diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. 5 ayat yang diturunkan itu berbunyi begini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat dalam surah Al-A'la yang diturunkan kepada baginda semasa di dalam Gua Hira. Akhirnya setelah 23 tahun, Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, iaitu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Alhamdulillah, Al-Quran sudah lengkap diturunkan kepada kita semua. Marilah kawan-kawan, kita menghargai Al-Quran dengan cara membacanya setiap hari, memahami maksudnya, mengamalkan isi kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.